naik itu dekat balik, tengok keadaan air bersih. Jadi nampak air bersih dia ni. Tengok tak kotor sikit pun. Dia air kotoran kicap ni tadi dia tak masuk dalam kompartmen air bersih. Maknanya air bersih kekal bersih. Dia pump masuk dalam kain microfiber untuk bersihkan kain microfiber mop. Lepas tu bila perah bahagian ni kan tadi, air kotor masuk dalam ni atau ni. Ni dua kompartmen yang untuk air kotor bekas perahan mop. Jadi air bersih selamat, bersih. Dia akan kekal bersih sampai selesai buat kerja. Tapi air bersih makin kurang lah. Makin kurang sampai settle semua lantai rumah. Air bersih tu boleh tupat balik kalau nak bersih lantai rumah yang lain. Okey, itu je lah yang boleh diterangkan. Okey, segera check out kalau berminat nak beli. Takut nanti kan sold out pula. Pasal nanti harga pula takut dia jadi naik pula. Sementara ada promosi tu, cepat-cepatlah beli. Okey, sekian.